Dah masuk 2026 pun still orang tak kumur lepas pakai inhaler yang jenis steroid ni. Okey, kenapa bahaya kalau kita tak kumur? First kali nak prevent oral thrush. Apa oral thrush tu? Oral thrush tu adalah fungal infection yang kena dekat bahagian lidah. So apa steroid inhaler contohnya budesonide, fluticasone, dia akan lekat residue of the steroid yang sepatutnya masuk ke bahagian paru-paru, dia akan lekat dekat bahagian mulut. Secara teorinya steroid ni dia akan reduce local immunity yang akan menyebabkan tumpangnya kulat-kulat ni dalam kita punya mulut. Bukan setakat naik kulat, korang punya mulut pun senang untuk naik ulcer. Yang kedua, kita tak kumur memang automatic suara kita tu akan jadi kasar ataupun jadi sakit tekak. Residue of the steroids will eventually menyebabkan kita punya vocal cord tu jadi pedih sikit. Yang ketiga, protect teeth and kita punya gum. Some inhaler ni akan menyebabkan gum irritation dan juga tooth decay. Kalau korang ambil sabutamol pump warna biru tu yang paling famous, yang tu tak payahlah gagal sebab ada steroid pun dalam tu. So kalau korang rasa info ni menarik, cuba korang tengok sikit mulut kawan-kawan korang yang pakai inhaler ni.